Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang berbahagia Dr. Hassan Hamzah, Pengerusi Yayasan Pembangunan Buku Negara. Yang berbahagia Tuan Haji Nik Mahmud Nik Hassan, Pengerusi Pakatan Tuan Tabal. Yang berbahagia Datuk Nik Mustafa Nik Hassan sebagai moderator selepas ini. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Jomo Kwame Sundaram, belum hadir lagi, insyaAllah akan hadir sekejap nanti. Yang berbahagia Encik Nik Abdul Aziz Nik Hassan, pembentang pada sesi hari ini. Perwakilan daripada YPBN, perwakilan PTT, para akademik, alim ulama, tuan-puan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah rahmat, kurnia dan izinnya. Kerana pada pagi yang penuh berkat ini, kita dapat bersama-sama hadir dalam sesi pembentangan bertajuk Haji Nik Saleh, Scholar, Reformer dan Civilization Thinker. Beliau juga merupakan datuk saudara saya. Program ini merupakan hasil kerjasama daripada Pakatan Tuan Tabal dan Yayasan Pembangunan Buku Negara yang diadakan bertempat di bilik seminar Latania Hotel di Palma Ampang pada pagi ini. Dan bagi pihak majlis, saya ingin mewakili persatuan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir meluangkan masa walaupun pada hari Minggu untuk program yang bagi kami amat bermakna ini. Sesungguhnya pertemuan kita pada pagi ini bukan sekadar sebuah sesi perbentangan, tetapi merupakan juga satu ruang untuk kita mengenang, menelusuri dan menghayati sumbangan seorang tokoh ilmuwan, di samping membuka ruang untuk kita berdiskusi dan mencambahkan pemikiran tentang legasi keilmuan serta gagasan yang telah ditinggalkan. Ini merupakan program sulung yang dianjurkan hasil kerjasama kedua pihak dan kita berharap agar ia bukanlah yang pertama dan terakhir. Sebaliknya, mudah-mudahan program ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang dengan lebih banyak wacana, kajian dan perkongsian ilmu yang lebih bermanfaat. Kita juga berdoa semoga program pada hari ini mencapai matlamat yang telah direncanakan, memberi manfaat pada semua yang hadir dan yang paling utama mendapat berkat serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit housekeeping information atau cara program. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum kita mulakan majlis, izinkan saya berkongsi secara ringkas atau cara program pada pagi ini, iaitu pertama pada 9.30, dah melebihi waktu sebenarnya. Ucapan pembukaan moderator oleh yang berbahagia Datuk Nik Mustafa. Seterusnya ucapan ala-aluan oleh Tuan Haji Nik Mahmud selaku Pengerusi Pakatan Tuan Tabal. Kemudian disusuli dengan ucapan alu-aluan oleh Dr. Hassan Hamzah, Pengerusi Yayasan Pembangunan Buku Negara. Seterusnya pembentangan oleh Profesor Emeritus Dr. Jomo Kwame Sundaram. Dan akhir sekali pembentangan oleh sesi Nik Abdul Aziz Nik Hassan. Dan selepas itu kita break for a while untuk makan pagi sebelum kita datang kembali disusuli dengan sesi percambahan idea ataupun brainstorming. Selepas makan, harap lepas makan tu kita reda sedikit, boleh kita brainstorming. Dan dijangka majlis bersurai initially was planned for 11:30. Mungkin berapa habis? Dia sampai pukul 1. We are given time up to 1 o'clock. Okay, so paling lama pukul 1 pagi. 1 tengah hari. So mudah-mudahan perjalanan program kita pada pagi ini berlangsung dengan lancar dan mencapai objektif yang ditentukan. Sedikit maklumat untuk keselesaan hadirin tuan-puan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bagi memastikan keselesaan tuan-puan dan puan-puan sepanjang berada di majlis ini, pertama ialah kemudahan Wi-Fi disediakan sepanjang program ini. Boleh minta kata laluan lepas ini.
Kedua, bagi tetamu yang membawa kenderaan, pihak hotel menggunakan kadar rate RM5 bersih bagi setiap kemasukan. Nombor pendaftaran kenderaan hendaklah didaftarkan dan diserah-sahkan di kaunter penerimaan tetamu sebelum kenderaan keluar dari kawasan hotel. Ketiga, jamuan minum pagi atau tea break akan disediakan di ruang di luar sana. Keempat, tandas terletak di sebelah kanan. Nampak banyak yang senior citizen ini. Prostate might be enlarged. I'm a doctor anyway. Tandas terletak di sebelah kanan bilik seminar. Okey. Kelima, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menunaikan solat di Surau Jumaat Nurul Hikmah. Surau terletak di aras 3 hotel ini. Sudah diharapkan maklumat yang sampai ini dapat membantu memberikan keselesaan kepada tuan-puan dan puan sepanjang mengikuti program pagi ini. Dengan ini saya menjemput Mustafa Jini Hasan untuk memulakan program hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Profesor Dr. Nik Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati barisan dari wakil daripada Yayasan Tuan Tabah, daripada Yayasan Buku Pembangunan Buku Negara, dan juga kemudian akan diikuti oleh Profesor Jomo. Yang penting pada kita dalam perjumpaan ini ialah konten persembahan ataupun pembentangan kertas kerja yang akan disampaikan oleh saudara Nik Abdul Aziz. Iaitu yang sangat penting bagi dalam majlis ini. Yang lain tu berbentuk lebih informal lah. Sebab yang keakraban kita dalam pertemuan ini bukan formal seperti seminar ataupun konferensi-konferensi lain. Sebelum kita memulakan bicara kita ini, elok saya menjemput Tuan Haji Nik Mahmud sebagai mewakili Yayasan Tuan Tabah. Beliau berlatar belakangkan pengajian ekonomi dan pernah bekerja sebagai PTD 10 tahun dan seterusnya ditugaskan di SCDC Kelantan sebagai General Manager dan seterusnya menyertai Badan Korporat Land and General sebagai MD pada waktu itu, dan akhirnya beliau menyenaraikan syarikat General Lumber and Fabricator dan akhirnya bersara daripada Badan Korporat tersebut. Mengapa saya memberi perhatian untuk tuan-tuan dan puan sekalian memerhatikan latar belakang beliau dan bagaimana beliau berminat dengan pendekatan yang dianjurkan oleh Syahrullah Ad-Dahlawi. Ini satu. Yang kedua, kalau saya, Dr. Hassan ini seorang jurnalis dan publisher yang saya difahamkan, dan latar belakang mungkin berbeza dengan kami. Saya pun berlatar belakangkan ekonomi, dan pengacara majlis tadi latar belakangkan pakar Dr. Pediatri, pernah bertugas di USM, dan Profesor Jomo ialah dalam bidang ekonomi. Yang menariknya, ketiga-tiga kami dalam bidang ekonomi itu melanjutkan pelajaran di Amerika Syarikat. Adakah ini secara kebetulan ataupun secara kehendak ilahi? Tetapi berminat kepada pendekatan Syahrullah Ad-Dahlawi ini ialah pendekatan yang dianjurkan oleh Haji Nik Muhammad Saleh Haji Wan Musa. Ini secara kebetulan abandanya, aban kepada Haji Nik Saleh, itu Haji Nik Abdullah, melanjutkan pelajarannya di Masjidil Haram, bertemu dengan secara kebetulan dengan Ubadillah Sindi. Tuan-tuan boleh Google Ubadillah Sindi. Siapa Ubadillah Sindi? Seorang reformis, seorang aktivis, seorang ahli politik yang cuba memperjuangkan untuk kemerdekaan India daripada British, dan juga seorang alim ulama yang hebat yang mewarisi peringkat ketiga tidak silap saya daripada Syahrullah Ad-Dahlawi. Ini boleh di Google siapa Syahrullah Ad-Dahlawi, yang banyak menulis tentang epistemologi dan metodologi untuk memahami Al-Quran. Seperti penulisnya Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir,
Dia memberi kaedah dalam memahami Al-Quran itu. Bagaimana nak memahami Al-Quran itu. Yang kita, yang sibuk kita, alat-alat untuk membaca. Jadi lain pendekatan, penekanan yang diberi oleh. Ini yang cukup menarik dalam konteks semasa sehingga sebagai hudan linnas dan membolehkan kita menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kita mengatur kehidupan kita. Dengan tidak melengah-lengah, saya menjemput Tuan Haji Nik Mahmud untuk memberi sedikit kata-kata aluan untuk berjumpa kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nik Mahmud sebagai pengurusi sementara pertubuhan keluarga Tuan Tabal. Ingin sebagai tuan rumah juga mengalu-alukan semua para perwakilan yang dihormati sekalian. Kita selepas ini akan mendengar persembahan daripada Ni Abdul Aziz mengenai sumbangan yang dibuat oleh Tuan Haji Ni Muhammad Saleh dalam bidang ilmuwan agama dan juga pemikiran. Saya sendiri sebagai anak saudaranya pernah hadir syarahan agamanya semasa cuti daripada Universiti Melayu itulah cuti hadir. Dan ramai yang hadir pada hari itu termasuk golongan-golongan budak-budak universiti pun ada datang mendengar. Dan apa yang saya dapati sungguh menarik. Persembahannya sungguh menarik dan menyenangkan pemahaman kita kepada apa yang kita kata hubungan antara Quran dan manusia dan kehidupannya. Tuan Haji ni Muhammad Saleh ni dia anak Tuan Haji Wan Musa. Haji Wan Musa ialah anak kepada Tuan Tabal. Haji Wan Musa ialah Mufti Kelantan dulu. Pada tahun 1908 hingga 1916. Jadi kawasan Surau Haji Wan Musa tu memang tempat golongan dianggapkan golongan muda, angkatan muda. Dan selalu pada masa itu pertentangan di antara golongan muda dan golongan tua, sehingga ada 3 perdebatan diadakan di antara 2 golongan itu, tapi atas perkara-perkara yang kecil, tidak perkara-perkara yang besar. Satu, kes jelatan anjing. Yang kedua dengan penggunaan wang zakat fitrah untuk buat bangunan masjid. Dia Haji Musa halang, bukan halang, tak setuju dengan itu. Orang yang patut menerima orang miskin dulu. Yang ketiga dalam hubungan apa satu lagi yang ketiga tu? Dalam masalah amalan, ada amalan. Ni Aziz boleh terangkan. Jadi maknanya di kawasan Surau Haji Wan Musa tu memang tepat lain pada tempat-tempat lain. Mulai persoalan Haji Wan Musa sendiri, mengikut apa saya fahamkan, dia tiap-tiap bulan dia terima komunikasi, dia berhubung dengan Said Reza, dengan majalah-majalah, mendapat majalah-majalah daripada Middle East, Almanak dan sebagainya, supaya dia up to date. Begitulah, jadi dia berlainan. Dia saya ingat dia pernah berkata mengikut cerita orang tua, dia beritahu anak dia Haji Nik Abdullah, apabila pergi ke sana jangan pergi hadir syarahan yang orang biasa punya, cari orang yang guru yang terbaik. Dan itulah dia jumpa dengan Ubaidillah, yang memang Ubaidillah pun tengok tak ada
penutup yang layak untuk mengaji dengan dia kecuali 2-3 orang dia jumpa. So jadi itulah amanahnya keadaan di sana di kawasan Surau Haji Wan Musa tu tempat pergolakan sedikit berlainan berbeza daripada di tempat-tempat lain. Yang seterusnya saya ingin memaklumkan kita telah memberitahu dari masa itu juga di sana kita anak-anak Haji Wan Musa ni menganjur dan organize penubuhan sekolah islah. Dulu sekolah islah agama mula-mula. Anak-anak dia mengajar semua, termasuk orang lain dan lain-lain. Dan lepas tu agama tu dah kurang menarik, tarikan masa orang putih dah apa ni, sekolah SIC ada orang putih nak sekolah Inggeris. So, dia buka cawangan Inggeris. Lepas tu semua tu dah sekolah kerajaan dah merata, tak maju lagi, tutup. Sekarang ditubur jadi sekolah kebangsaan. Jadi sekolah islah tu sekolah tu perubahan lah. Jadi salah satu banyak graduate dia, termasuk abang saya sendiri ni Ahmad. Jadi lepas mengaji nak pergi ke Mesir tak dapat pergi kerana tak ada kewangan, dia tukar ke bahasa Inggeris, terus boleh belajar, terus pergi Universiti Singapura. Jadi akhir jadi ketua setiausaha Kementerian Tenaga Pos dan Telekom. Jadi cakapnya kita terlibat di sana, di mana kawasan kita dah mulai. Mengikut ayah saya kata, apa susah belajar bahasa Inggeris? Belajarlah bahasa apa. The higher you go, the closer you are to Quran. Itulah pandangannya. Whatever language, even Chinese, go study. Itu orang tua saya, guru agama juga. Jadi itulah satu yang menarik saya bagi saya. Akhir sekali saya nak sebut mana yang bagi saya itulah kita sedang membina balik kawasan tu. We are building, rebuilding. Surau dah siap. Surau Haji Wan Musa dah siap. Kita nak buat lagi tempat-tempat lain. Kita dah ambil tanah. Saya ingat Tok Guru Haji Ni Aziz datang panggil saya. Apa yang family saudara nak buat di kawasan itu, kawasan Haji Wan Musa ni, surau-surau Haji Wan Musa, Tuan Tabah semua tu. Dia kata saya sungguh sedih dan kecewa kerana semua dah terbengkalai, macam abandoned, building semua dah abandoned. Kata-kata kita sedang kita ada cadangan keluarga dan ingin membangunkan suatu hari, dan insya-Allah kita kata akan berjaya. Sebelum dia meninggal, saya sempat jumpa dia dan beritahu dia kita akan bina surau dan kemudahan-kemudahan lain dengan tak lama lagi, dan dia sungguh gembira. Dia kata, Nik, saya ingat tidak, ini ayah saya belajar di situ. Saya kecil lagi tak sempat, hanya sempat belajar dengan Haji Nik Saleh saja. Dia belajar. Lepas tu dia kata, kalau Nikmut, dia panggil Nikmut, bina bangunan itu, you dapat pahala, saya pun dapat pahala juga. Itulah dia kesukaan orang tua. Akhir sekali, tempat kita ada banyak sumber-sumber ilmu, dan baru ini seorang profesor daripada Austria, dari University of Vienna, dia pergi buat siasatan di Indo-China. Dia dapati ramai orang Islam, pasal dia mengajar Islam lah, dari sudut perkembangan Islam. Orang di Cambodia dan Vietnam, orang mari belajar di Kelantan dulu, di bawah, di surau kami. So dia mencari jumpa Ni Aziz yang tulis buku. Dia kontak sampai 5 tahun baru jumpa dia. Sekarang dia dah mari sini dan pergi melawak semua tempat-tempat tu. Dia harap akan dapat datang lagi. Barangkali kerana peperangan di Timur Tengah, takut masalah orang Islam semua ni, dia tak berani datang lagi. Tak lama lagi insya-Allah akan datang. Dan satu persidangan
di University of Exeter, UK. Saya ada dengan penemuan dia di sana yang hubungan antara Vietnam, Cambodia dan Kelantan khususnya. Dibuat seminar di University of Exeter tahun lepas. Kita ada semua dihantar video-video, boleh kita tunjuk kemudian kalau perlu. Itulah saja, saya berharap kita dapat bekerjasama dalam bidang we have a lot of buku-buku lama, nota-nota lama yang kita boleh kaji dan barangkali penulisan boleh dibuat. Kita dah buat 1, 2, 3 perkara, dah buat translation, dah buat daripada Arab kepada Melayu, ada setengah Jawi kepada Rumi, dah mulai dah buat. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Mahmud. Sekarang kita pergi kepada kata-kata aluan oleh Yang Bahagia Dr. Hassan Hamzah yang mewakili Yayasan Pembangunan Buku Negara. Yayasan Buku Negara berperanan memajukan industri buku dan membina masyarakat berilmu melalui buku sama ada bercetak ataupun digital ataupun e-book. Jadi tepat sekali lah gabungan di antara dua pakatan Tuan Tabar dan juga Yayasan Pembangunan Negara dalam konteks memajukan lagi ilmu di masyarakat Malaysia. Dengan sehormatnya saya menjemput Dr. Hassan. Tak boleh. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Profesor Dr. Nek Mustafa. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan sahabat seperjuangan bekas Datuk Profesor Datuk Dr. Nek Mustafa ni dulu bekas Ketua Pengarah IKIM, Institut Kepahaman Islam Malaysia, sebelum tu pensyarah hebat ni. Tokoh Islam yang kehebatannya merangkumi bidang ekonomi, finance. Jadi bila jadi ketua pengarah, beliau Datuk ni mengarang banyak buku dan salah sebuah daripadanya telah menerima anugerah buku negara iaitu pada tahun 2015 dan disampaikan oleh mantan Tun Abdullah Badawi saya ingat lupa lah, saya sebagai penganjur. Tuan rumah kita Datuk Nek, Tuan Guru juga ni, Nek Abdul Aziz Nek Hassan, pengarang kepada buku yang saya pada pagi ini mengkhusus untuk mengupas sedikit buku tersebut. Dan sebelah saya ni Mahguru Ekonomi kita, Profesor. Ni profesor hebat dan pernah jadi macam penasihat lah, penasihat ya, yang kepada pemerintah negara, yang Mahmud Perdana Menteri pun minta nasihat, dan di rantau ASEAN juga, di peringkat dunia juga. Sebenarnya pernah menjadi dipanggil Council of Eminent ini bila berlaku peralihan kuasa dulu, inilah profesor yang meletakkan asas mula kepada negara kita lah. Yang lain tu kita Google. Ini sebenarnya idea yang bernas. Kalau kita kenal Profesor Diraja Engku Aziz, bagi saya antara the sect yang bersama selepas itu ialah Profesor Sundram kita. Di depan kita ini ramai tuan-tuan guru, anak cucu cicit ulama besar
kira ulama sufi lah, yang juga membentuk pemikiran negara kita. Kerana banyak anak cucu dia ni berjawatan ketua pengarah, ada yang di peringkat KSU, ada yang jadi menteri pun ada kalau dikupas. Ya. Jadi juga dijemput bersama dengan Yayasan Pengenalan Buku Negara ni ialah Yayasan Kesultanan Megat Raja Keraton Nusantara. Dan sama ni Datuk Seri Hasanah pun ada, Yang Mulia Tengku pun ada. Ini ialah kerabat yang juga yang tadinya tentang ulama Kelantan. Yang satu ini ialah tentang bagaimana susu galuh Nusantara, Melayu Nusantara nak dipertahankan tu. Kita kena bergabung. Jadi tugas saya sebagai pengurusi Yayasan Pengenalan Buku Negara ialah membukukan apa-apa juga bahan yang membina tamadun, ketamadunan Melayu, Islam, harus dibukukan dengan banyaknya. Kalau dah dibuku tu, dikupaslah. Jadi tugas pagi ini saya nak lebih kurang mengupas tulisan Nik Abdul Aziz Nik Hassan, ide-ide reformasi Islam Malaysia kini, ilham dari jiwa pengajaran ulama-ulama Tariq Shah Waliullah Al-Dihlawi, Silam Kelantan. Ini buku dia ni. Jadi buku ini juga dalam penjurian Anugerah Buku Negara untuk 2026 ni, yang dipimpin oleh Profesor Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Anwar Ali, dulu Open University atau bekas Naib Chancellor UKM, dan dia ialah Ketua Pengarah Kementerian Pengajian Tinggi yang pertama bila ditubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi. Asalnya Kementerian Pelajaran atau Pendidikan saja. Lepas itu bila pecah, dia inilah yang mengasaskan bagaimana pengurusan Kementerian Pengajian Tinggi yang pertama. Kenapa beliau dijadikan pengerusi panel juri profesional Anugerah Buku Negara? Kerana kita nak buku diinstitusikan. Kawan buku semua orang kawan buku. Tetapi di dalam langkah negara Malaysia nak jadi negara maju atau sebahagiannya dah pun maju, masyarakat di Malaysia ini sebenarnya kurang mengarang buku, termasuk profesor-profesor, pensyarah-pensyarah tersohor. Mereka terkenal dalam bidang kata orang papers lah, jurnal, memang hebat, tersohor dalam dunia pun ada. Ada saintis daripada Malaysia, pensyarah kita di UUM, memang top 10, top 20. Tetapi bila buku didapati sangat kurang. Bila kami tanya, Prof, kenapa jurnal Prof ini hebat di peringkat dunia tetapi tidak ada dibukukan? Jawapan yang saya terima funny, iaitu macam mana saya nak tekan buku tak laku. Ini profesor, buku nak cover cost pun tak boleh. Jadi kalau bertaraf profesor, bertaraf sarjana, masih lagi membincangkan penerbitan buku itu apa pulangan dari segi monetary, itu payah. Ada satu jenis mahaguru lah kata, di bidang yang dia memang hebat. Tetapi bila tanya Prof, buku Prof ni baru 3 judul aja sepanjang Prof berkhidmat, patutnya 30, kita kata. Dia kata buku tidak boleh menjadikan kita mendapat pulangan. Saya pula di dalam Yayasan Pengenalan Buku Negara bukan berpandangan begitu. Buatlah buku,
terbit 100 naskah pun tak ada masalah. Maknanya cetak 10 naskah pun tak ada masalah. 5 naskah serahkan kepada Perpustakaan Negara atas keperluan ISBN. Di nombor dia, ada nombor yang barcode tu ialah ISBN, International Standard Book Numbers, ataupun Serial Book Numbers. Standard tu, standard maknanya nombor ini ialah nombor pasport atau IC kita. Bila dah karang buku, nombor ini Library of Congress dia refer ni. Ini di bawah UNESCO sebenarnya. Perpustakaan di Malaysia dikawal selia oleh Perpustakaan Negara. Boleh minta online, sesiapa pun boleh terbit buku. Jangan harapkan kalau dulu 30 tahun dulu, kalau bukan Dewan Bahasa yang terbit, buku tak ada. Mana standardnya standard Dewan Bahasa. Bukan begitu. Hari ini sendiri karang, sendiri terbit, sendiri jual online. Itu standard kita hari ini. Nak dapatkan nombor siri ni, mohon aja atas talian Google Perpustakaan Negara. Ini tidak ada kesedaran. Banyak saya sebi kat universiti-universiti pun, bila kami setiap tahun mengeluarkan borang pencalonan anugerah buku negara, barulah berdua-dua menghantar buku. Lepas tu saya survey. Saya tanya pengarah penerbit universiti, berapa buku yang diterbitkan oleh universiti? Sesuatu yang sangat mengejutkan. IIUM Press, UIA Press, dalam sekitar 100 naskah, 100 judul pun tak sampai. Yang ada pensyarah yang beribu-ribu, buku yang diterbitkan setahun tidak melebihi 100 judul. Adakah ini sesuatu yang boleh kita biarkan? Tak boleh. UiTM dapatlah 120 judul setahun. Ada setengah universiti 50 judul. Tetapi di dalamnya ada beribu-ribu pensyarah. Jadi kesedaran penerbitan buku itu tidak ada. Jadi ini kira pagi ini penerbit Strategic Information Research Development Center SIRD ni kira hebatlah. Kerana SIRD pun secara privately telah menerbitkan berpuluh buku. Dewan Bahasa lagi mengejutkan. Berapa banyak Dewan Bahasa terbit setahun? Tak habis, tak sampai 400 judul. Dewan Bahasa yang sepatutnya kalau ikut standard untuk negara Malaysia ini 3,000 hingga 5,000, dia hanya boleh terbit 300. Itu pun mungkin termasuk buku teks kanak-kanak, buku teks sekolah rendah, semua Dewan Bahasa yang terbit. Kerana ada berapa juta itu khusus untuk Dewan Bahasa. Sekarang sekitar 300-400 juta setahun. Itu khusus Dewan Bahasa kerana keuntungan itu untuk menjana pendapatan balik. Kerana kerajaan potong bajet dia sampai 30%. Dulu 100 lebih juta, sekarang dah tinggal 70, 80, 90 juta. Jadi tak cukup. Jadi overview dia. Penerbitan buku di Malaysia dengan standard pemikiran orang Malaysia yang nak jadi masyarakat maju, setiap 1,000,000 orang wajib menerbitkan sekurang-kurangnya 1,000 judul buku baru setahun. 34 juta, maka ratio dia ialah 34,000 judul. Tetapi yang pernah direkod paling banyak tak sampai 20,000. Kerana dulu saya memimpin Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Selama 12 tahun saya jawatankuasa penganjur, deputi chairman 6 tahun, chairman 2 tahun. Saya kata beri 20 tahun perlu wajib terbit sendiri. Tak payah nak harap Dewan Bahasa atau utusan publication saja. Dulu ni 2. Kalau diterbitkan oleh Dewan Bahasa, kira pengarang tu hebatlah.
Kalau diterbitkan oleh utusan UPND, utusan publication, kira memang hebat. Sebelum itu kalau diterbitkan oleh Pustaka Antara, Datuk Nik Aziz. Tetapi dua orang tokoh, tuan punya Pustaka Antara, Datuk Aziz Ahmad, dan Datuk Dr. Hassan Ahmad, Ketua Pengarah Dewan Bahasa, mereka bergabung. Itulah menubuhkan apa yang dipanggil Malaysian Book Promotion MBP, yang akhirnya menganjurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Nama yang ada Pesta Buku Malaysia. Macam tu lah. Lepas tu akhirnya tukar ke Kuala Lumpur International Book Fair. Di time saya memimpin, barulah saya buatkan logo. Kita anjurkan kita mesti buat pengantarbangsaan supaya mengangkat Pesta Buku ini bagi penulis-penulis negara bangga lah. Tetapi satu yang saya gagal, iaitu apabila motion saya untuk mengadakan anugerah buku negara selari dalam Pesta Buku itu ditolak. Oleh kerana ditolak, lepas itu saya pun fikir setelah habis 15 tahun dalam tu, saya kata forget it lah. Saya pun serah jawatan. Sebelum serah, saya serahkan pakat dengan kawan-kawan, kalau beginilah penganjuran Pesta Buku masih di dalam persatuan, tak akan ke mana. Maka Majlis Buku Kebangsaan ketika itu hanya ada satu seorang urustia, pegawai pinjaman dari Kementerian Pelajaran, dan seorang sekretari. Itu je. Kami serahkan bagi MBKM, Majlis Buku Kebangsaan di bawah Kementerian Pelajaran, menjadi penganjur urustia, ini sekretariat utama. Dan hari ini bila kata KL International Book Fair, itu sudah jadi book fair anjuran Kementerian Pelajaran pula. Dia berlaku begitu. Dah terlupalah yang pengasasnya tu yang sebenarnya sama juga macam persatuan ayahanda, persatuan Tuan Guru Tabal gitu kata, Tabal kan? Tabal. Jadi kita tak mahu itu. Jadi pagi ini lebih baik kita asaskan pula satu kelompok penerbit tersohor, gunakan syarikat sedia ada ni. Apa kata orang, kita jadikan syarikat penerbit buku cert ni untuk menerbitkan apa-apa juga buku berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan tamadun, berkenaan dengan ekonomi. Berdua-dua kita terbit ini kerana apa? Bila syarikat ini terbit banyak judul, daftar bersama Amazon.com, Amazon akan tolong promote buku ke seluruh dunia tanpa kita ketahui duit masuk berjuta-juta. That's the power of online marketing. Tapi kalau judulnya satu dua, Amazon tak layan lah. Itu pula masalah dia. Tetapi kalau di dalam penerbitan ni ada buku Profesor Jomo kata, nama-nama besar. Datuk Nik gitu ni, profesor juga, nama besar juga. Kan? Kalau dua orang ni di dalam kesarjanaan, standard ni sangat standard dunia dah. Tetapi kita tidak mahu mengangkat standard kita itu. Kita ni masih duduk kata, tak apalah, saya ni seganlah, malu. Tak boleh. Dunia hari ini you have to promote yourself, dan cara nak promote ni bukan membangga diri. Macam Tok Megat ni dengan tengkolok promote. Saya envy, kadang-kadang saya jealous jugalah, dia berani menunjuk. Saya sendiri pun dalam Yayasan Pengenalan Buku Negara, saya kadang-kadang segan sendiri jugalah. Tetapi apabila saudara Amirul dia tu saintis tu, roket science, tapi minat bidang keilmuan begini, belajar sains angkasa. Macam gaya Elon Musk, kalau kat Amerika dia dapat kerja Elon Musk buat roket. Jadi kita di sini
Jadi semuanya kata orang pemangkin, mengukuhkan. Penerbit Tan Sri, Assalamualaikum, Tan Sri Zaki, selamat datang. Ini bekas orang hebat ya ni. Berkhidmat bawah 4 Perdana Menteri, mengajar duit negara, tapi tak adalah masuk RCI. Ini bekas ketua pengarah ICU yang mengajarkan peruntukan pembangunan negara. Itu orang besar tu. Sama duduk asrama. Jadi persoalannya di bawah Yayasan Teras Utama misalnya, saya kata kita terbit buku. Bawah Yayasan Bangunan Buku Negara, kita terbit buku menganjur. Oleh kerana kami ni penganjur anugerah buku negara, bila kami yang terbit, kami tak boleh nak bagi anugerah kan. Faham lah. Oleh kerana itu kita galakkan rakan-rakan terbit buku sendiri, hantar pada kita sebagai piawaian untuk mengangkat buku ini menang anugerah. Kenapa untuk menang anugerah? Bila buku tersebut menang anugerah, selalunya jualan dia meningkat berganda-ganda. Yang sebelum ni nak jual 2,000 naskah pun payah, bila dah menang anugerah, contoh buku ini masuk pula ke Amazon, akan diulang cetak. Contoh ya, klasik. Novelis A. Samad Said, sastrawan negara, bila dia tulis Salina, sekejap saya wrap up. Ya, saya ni pula kan tersasul lah, terlebih pula. Nobel Salina, waktu Samad Said terus Nobel itu kata tak bagus. Tapi apabila dia dinobatkan sebagai pemegang sastrawan negara, Nobel itu pula dikaji oleh profesor-profesor di universiti, diiktiraf sebagai yang terbaik. Tak ke gila namanya. Manusia kita ni macam tu. Jadi itu pula penting. Buku tersebut, kalau buku macam ini dah menang anugerah buku negara, kemudian diwar-warkan, insya-Allah akan menjadi top. Jadi saya ingat, saya pendekkan cerita lepas ini, kita sama-sama terbit buku. Sendiri karang, sendiri terbit, sendiri jual. Dan terima kasih Tok Nek. Jadi saya ampun maaf tersasul ke, saya minta maaf lah. Sama-sama kita menerbitkan buku demi mengangkat martabat bangsa, martabat Islam, ummah Flix dan the Malay civilization in this chaotic geopolitical world today kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hassan Hamzah daripada YPBN, dan kita dapat mendengar keadaan yang sebenar apa yang berlaku dalam negara kita tentang kemajuan penerbitan buku, dan ini menggambarkan di mana kita berada sekarang ini. Oleh kerana masa tidak mencukupi, kita menjemput Profesor Jomo ni, kerana bila tak nak berucap, beliau akan mengambil bahagian dalam perbincangan nanti. Tapi Profesor Jomo ni berminat kepada Tuan Haji Ni Muhammad Saleh, dan satu ketika dahulu ketika di UIA saya menjemput anak murid Haji Muhammad Saleh, iaitu Ustaz Zainuddin Idris, dan beliau hadir dengan kehebatan beliau sebagai mahaguru, tapi hadir dalam majlis itu kerana beliau melihatkan, saya rasa beliau merasai bahawa Haji Ni Muhammad Saleh ini satu tokoh yang hebat dalam konteks pembinaan sebuah peradaban semasa. Dengan itu saya, oleh kerana Prof Jomo tidak akan memberi syarahan immediately selepas ini, itu kita dengan segala hormatnya kerana masa tidak mengizinkan, saya menjemput Haji Nik Abdul Aziz untuk membentangkan ucapan beliau yang bertajuk Haji Nik Muhammad Saleh yang scholar, reformer and civilization thinker, civilization thinker. Dan ini yang kita datang ke hari ini ialah untuk mendengar ulasan dan kupasan beliau. Dan beliau ini merupakan anak saudara kepada Haji Nik Muhammad Saleh, dan beliau banyak berguru dan sebagai berguru dengan Haji Nik Muhammad Saleh, dan oleh kerana minat beliau dan
Haji Nikmat Saleh, apa yang saya dapati, menaruh harapan kepada beliau, dan mereka tinggal bersebelahan di rumah, di antara rumah dia dengan rumah beliau, dan saya pun adik kepada Nik Aziz. Dan oleh sebab itu tapi saya umur muda sedikit, dia ada ketua sedikit, beliau dapat mengikuti, dan oleh sebab itulah sebagai anak murid yang belajar membaca semua penulisan-penulisan Haji Nikmat Ahmad Saleh, nota-nota beliau dan diskusi beliau dengan Haji Nikmat Saleh. Oleh itu banyak penulisan-penulisan beliau yang menyentuh tentang ketukuhan. Yang lebih unggulnya ialah kaedah epistemologi dan metodologi memahami Al-Quran yang menjadi kemuncak pada sumbangan Haji Nikmat Ahmad Saleh. Bukan isu-isu kontroversi beliau. Kontroversi itu disebabkan beliau terlalu ke hadapan. Ini dengan masyarakat pada waktu itu. Jadi pendekatan beliau inilah yang mengizinkan kita, masyarakat semasa, boleh mengguna pakai kaedah atau pendekatan Al-Quran itu dalam konteks membina sebuah peradaban yang baru. Jadi dengan itu, dan kami yang bertiga ni sebagai orang yang belajar ekonomi dan kebetulan di Amerika Syarikat, dan setelah membaca penulisan Haji Nikmat Ahmad Saleh, saya merasakan kesesuaian dan relevannya, walaupun pandangan-pandangan pemikir-pemikir barat yang di mana tuan-tuan dan perempuan lihat, mereka itu ke arah keruntuhan tamadun mereka, dan di atas pandangan alam mereka yang sebegitu, maka kita umat yang agak hebat dan besar diri sepatutnya mengambil pendekatan Al-Quran itu sebagai pendekatan yang menjadi satu yang relevan sesuai kepada suasana semasa. Saya ingat, ialah. Dan tadi sebelum mereka mengambil bahagian, Tuan Haji Nikmat Ahmad Saleh ini juga diminati oleh Profesor Syed Hussein Alatas, dan juga Syed Hussein Alatas, Profesor Dr. Chandra Muzaffar, dan juga William Roth, Dr. William Roth, Profesor daripada Dr. Rauf. Pertama saya bertemu dengan Dr. Rauf di UIA bila masuk ke bilik beliau setelah beliau dah mulai bertugas. Saya memperkenalkan diri saya ini anak saudara kepada Ustaz Muhammad Yudi Musa. Beliau terus menanya saya, "Are you the son of Nik Saleh? You are the nephew of Nik Saleh?" Saya kata, "No, my mother is the sister of Nik Saleh." Begitu kerana kehebatan Nik Saleh dalam satu perjumpaan di Kuala Kangsar berkaitan dengan isu loteri kebajikan masyarakat yang dianjurkan oleh pemerintah pada waktu itu, Tengku Abdul Rahman. Maka beliau dijemput dan mengulas tentang Al-Maisik. Itu apa dia Al-Maisik itu? Judi itu apa dia? Jadi nak mengharamkan loteri kebajikan masyarakat, kita kena faham apa itu judi. Begitu juga sekarang ini yang disebut riba. Riba apa dia riba? Jadi persoalannya itu interest riba. Ini saya kadang garuk kepala. The ulama of today need to decide not to menghukumkan dan membicarakan. Inilah isu-isu bagaimana Al-Quran melihat apakah dia esen yang mengharamkan riba. Dengan itu yang tuan-tuan nak mendengar ialah saya sekali dengan segala hormatnya menjemput Saudara Nik Abdul Aziz untuk membentangkan kertas kerja beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk yang saya nak bicara ni tajuk yang dicadang oleh Dewan Buku Yayasan Pembangunan Buku Negara. Tajuknya, adakah Haji Nikmat Ahmad Saleh scholar, reformer atau civilizational thinker? So tajuk ni pada saya very interesting. Haji Nikmat Saleh ni dia tidak seperti Profesor Jomo, tidak juga seperti Profesor Mustafa. Dia tidak mendapat pendidikan sebagaimana kita mendapat pendidikan. Bukan sekolah, dia daripada pondok. Didikan pondok, kemudian pergi ke Mekah, selepas itu pergi ke India. Barulah dia masuk satu sistem yang lebih teratur sikit, iaitu Darul Ulum Deoband.
Dia pergi ke Darul Ulum Deoban ni atas nasihat daripada Maulana Ubadillah Sindi. Dia daripada Kota Baru pergi ke Mekah nak belajar direct dengan Ubadillah Sindi atas inspirasi daripada ayahandanya Haji Wan Musa. Haji Musa ni peminat Abdullah Sindi. Haji Musa ialah bekas mufti Kelantan yang dituduh sebagai kaum muda oleh sebahagian besar ulama-ulama Sarami Mekah dan juga ulama-ulama di luar Kelantan. Dan juga dianggap Haji Wan Musa ni seorang yang kontroversi lah pada masa itu. Menarik, personalitinya very interesting. Dia rapat dengan Sultan. Sultan kasih akan dia. Dia ni ibarat seperti Tok Guru Ni Aziz lah. Seorang wali, tetapi on the other hand, di sebalik rapatnya hubungan itu, apabila dia diamanah untuk menghukum sesuatu perkara berhubung dengan soal harta pusaka antara Engku Umbun dan Tengku Puteri, dia diminta oleh pihak Sultan bla 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 supaya membuat keputusannya begitu. Haji Musa kata, no way. I have to go through all the document. I have to study before I buat any judgment. So, dia buat keputusan. Yang mana keputusannya tentu be the opposite. Sebalik daripada kehendak raja, of course lah. Raja kan dia, we all know siapa raja lah. Jadi, itu keputusan. Akhirnya dia terpaksa kena berhenti daripada mufti. Maknanya yang penting pada saya di sini, sikap yang susah kita nak cari di dunia sekarang ini. Kecuali di Iran tu lain lah. Lebih lagi lah. Amerika pun dihentam. Dan dia berjaya hentam Amerika. Itu satu salute yang sepatut kita beri. Baik, kembali Haji Musa tadi. Ini watak personality dia. Dan dia membimbing anak-anak dia supaya berdiri atas kebenaran. Hatta dengan siapa sekalipun. Sebab mau tidak mau, kata dia, we have to face God. Kita akan berhadapan di hadapan Khatib besar Rabbul Jalil. Ini nasihat dia kepada anak-anak dia. Kalaulah jawatan mufti menjadi masalah untuk kita masuk syurga, better not. Cari jalan sendiri untuk hidup. Tapi tumpu kepada menegak kalimatullah di muka bumi. Ini kehendak dia. Baik. Jadi, kemudian Haji Niat Saleh ni anak Haji Wan Musa yang ke-10. Anak Haji Wan Musa yang ke-10, dia ni jauh sikit lah dengan Haji Wan Musa kerana anak yang ke-10. Tidak sebagaimana kekanda dia, Haji Ni Abdullah, anak yang kedua. Haji Ni Abdullah mendapat didikan yang sempurna daripada Haji Wan Musa kerana Haji Wan Musa masih belum tua sangat. So dia didik betul-betul Haji Ni Saleh, Haji Ni Abdullah ni. Dan daripada didikan Haji Ni Abdullah, exposure Haji Ni Abdullah kepada pandangan reformisme Islam pada masa itu, yang mana Haji Wan Musa ni banyak terpengaruh dengan Syekh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan Maulana Rashid Ridha. Jadi kerana itu pemikirannya lebih terbuka dan mulai nak memecah keadaan yang mana Kelantan pada masa itu hampir sebahagian besarnya, almost 90%. Ini mengikut kajian saya lah, saya buat buku tentang itu. 50 tahun dulu saya buat buku tentang itu. Buku itu dalam tulisan Jawi. Jadi pada saya sebahagian besar ulama-ulama Sarami Mekah ni melihat Islam secara taklid buta. Kitab. Apa yang kitab kata, begitu-begitulah. Dia mengikut falsafah molek pada baji, moleklah kamu. Begitu. Ini falsafah yang ada. Ini yang dikatakan part of the psychological feudalism. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sa'usni Alatas dalam buku dia Modernization and Social Change.
Antara ciri-ciri psychological feudalism ialah molek kepada Abaji, molek kamu. Itu bahasa Ambo lah. Bukan bahasa Said Hussein. Tapi the meaning is the same. Ini dia cerita lah. Jadi kembali soal tadi, jadi Haji Ni Abdullah pergi belajar ke Mekah, belajar dengan itu sebagaimana Encik Ni Mahmud kata tadi, betul lah. Haji Musa kata, pergi ke Mekah, dah mungkin belajar cari guru hok betul-betul. Jangan duk cari guru hok biasa begitu. Mekah ni, Masjid Haram ni, segenap penjuru tu ada guru belakang. Dan ada juga guru daripada Indonesia, daripada petani. Kalau petani Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Patani, tokoh besar lah dulu di Masjidil Haram. Jadi banyak guru-guru tu. So you kena be selective. Berasaskan pada prosedur, kaedah, metodologi yang aku ajar kepada mu ni adalah mugi ke Mekah, mu cari guru betul. Guru yang aku nak mu mendalami Quran, kata Haji Musa. Mu faham Quran dan membawa maksud Quran dalam konteks ini. Kebanyakan orang-orang lain, boleh hamba juga hak lain pun. Dan sebab keluarga saya ni keluarga Tuan Tabah. Banyak tok guru di sekitar kita dan juga keluarga-keluarga yang berkait dengan tok guru lah. Jadi maknanya kebanyakan orang Kelantan ni apa kata ni orang Kelantan, pergi ke Mekah, cari guru asal mengajar kitab fiqh, mengajar kitab Ibn Hajar Al-Haytami ke apa-apa kitab-kitab yang lain lah. Maknanya tadah belaka. Tadah tanpa berfikir. Ini kata Haji Musa kepada Haji Abdullah. Sebab dia pun pergi ke Mekah sebelum pada tu. Jadi dia kata kalau begitu tak ke mana mu, dia kata. You landed nowhere. Balik macam aku. Aku ni terbuka sikit ni kerana aku didedah oleh Muhammad Abduh, oleh Jamaluddin Al-Afghani, oleh Rashid Ridha. Jadi terdedah aku. Sebab itu Haji Abdullah bila pergi sana dia very critical. Dia jumpa dengan Syekh Umar Hamdan, seorang tokoh muhaddis yang terkenal. Dia belajar. Dia menadah kitab. Tapi dia tak puas hati. Dia kata, no, it's not the way. Takkanlah hadis ni makna. Dia mesti ada the philosophy of hadis. Hadis ni sebenarnya very problematic tau. Tidak senang. Not as simple. Sebagaimana banyak juga tutup guru mengajar. Maknanya ambil kitab hadis, Sunan Sitah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, kadang-kadang muwatta induk kepada Sunan Sitah. Mengajar begitu syarah, begitu tanpa menganalisa di sebaliknya. Apakah jiwa dia tu inline dengan Quran atau tidak. Sebab we have to be careful dengan hadis. Hadis ni bukan macam Quran. Sebab authenticity dan credibility hadis ni dipersoalkan. Dipersoalkan kerana dia ditulis jauh kemudian daripada zaman Rasulullah. Kalau maknanya dikatakan kalau Imam Malik tu 100 years after Rasulullah. Kalau lah Imam Bukhari Muslim lagi lama daripada itu. Dan banyak hadis-hadis kemudian dikumpul 250 tahun daripada zaman Nabi. Jadi sudah tentu hadis-hadis yang dikatakan hadis ini mengalami banyak manipulasi, korupsi dalam proses perjalanan sejarah. Ini masalah. Jadi kalau kita ambil semua hadis-hadis hatta dalam Sunan Sitah itu sebagai 100% betul, ini bahaya. Quran berbeza. Quran ni clear. Dia Rasulullah menerima wahyu and then within 45 years dia mampu dibukukan. Dia dibukukan zaman Sayyidina Osman. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar ada hasrat begitu, kemudian Sayyidina Umar tapi tak sempat. Sayyidina Osman melantik Suruhanjaya mengumpul Quran, yang mana penghafal-penghafal Quran bila Nabi terima wahyu, dia straight lantik penghafal-penghafal. Jadi penghafal-penghafal masih ramai lagi yang belum wafat, belum mati. Kemudian Quran juga ada ditulis di buku-buku di kulit
kulit lembu, kulit unta, dan juga di atas daun tamar. Jadi maknanya melalui Suruhanjaya yang dipengurusi oleh orang yang dilantik seusaha dalam zaman Nabi itu dalam soal Quran, maka segala collection yang ditulis melalui kulit binatang, melalui kulit pelepah-pelepah tamar, dan juga melalui ingatan-ingatan dikorporate, dipadukan, dan kesimpulannya begitulah. Manakala susunan yang mengikut surah-surah itu mengikut Nabi, mengikut susunan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks itu, within 45 years dia complete. Daripada terima wahyu kepada proses penulisan Quran tadi, maka authenticity dan credibility dia terkawal. Maknanya tak boleh dipersoalkan dia punya authenticity. Ini berbeza dengan kitab-kitab ilahi sebelum. Kitab-kitab ilahi sebelum, old scriptures ya seperti Taurat, Injil dan lain-lain lagi, Zabur, banyak mengalami manipulasi, banyak mengalami korupsi dalam proses sejarah. Kalau kitab Bhagavad Gita ataupun kitab Ramayana, Mahabharata, lagi dalam proses nak dibukukan, nak dituliskan. Kadang-kadang mengambil 1000 tahun pun ada. Jadi sudah tentu dia banyak mengalami proses-proses pencemaran, pollution. Jadi inilah sebabnya we have to be critical dalam soal-soal ini. Sebab itulah Quran, kalau mengikut Haji Muhammad Saleh, ada menganjur supaya Quran itu dijadikan sebagai Al-Furqan. Ini semangat Quran. Dia dijadikan sebagai Al-Furqan untuk menentukan kitab-kitab ilahi sebelum sama ada inline dengan sebenar atau tidak. Al-Furqan. Dan juga Quran juga bertindak di samping Al-Furqan. Al-Quran juga boleh berfungsi sebagai to confirm bahawa ayat-ayat yang dalam kitab-kitab ilahi sebelum itu daripada Allah, and then supersede kitab-kitab, supersede makna-makna yang ada dalam kitab-kitab ilahi sebelum. Sebab kitab-kitab ilahi sebelum sudah tentu tidak tali dengan perkembangan masa. Walhal Quran semenjak turunnya terus relevan sampai sekarang. Terus relevan sampai sekarang. Jadi sebab itu maka Quranlah sepatutnya dijadikan formula untuk menjadi penyelesaian masalah masyarakat manusia sekarang ini. Quranlah sepatutnya menjadi panduan, induk kepada panduan untuk menyelesaikan masalah dunia sekarang ini. Ini sepatutnya. Inilah perjuangan Haji Nik Saleh. Manakala hadis, we have to be careful, check dengan secara kritikal, check melalui metodologi tertentu seperti Nik Mustafa kata tadi. Ini insya-Allah ada menentukan cara-caranya melalui tradisi ulama-ulama mutaqaddimi yang awal dulu, maka dia membuat satu metodologi untuk kita kembali kepada hadis, demikian juga untuk kita kembali kepada Quran sebagaimana yang terdapat dalam Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir. Jadi dengan kembali kita pada Quran dan hadis melalui metodologi yang telah dan juga epistemologi yang ditetapkan oleh ulama-ulama besar dulu dalam zaman tradisi mutakaddimun dulu, barulah kita akan mengenal maksud Qurannya sebenarnya. Jadi barulah kita ada authority. Quran tidak memadai dengan kita kembali kepada kitab-kitab tafsir. Kan kitab tafsir banyak. Seperti Zamakhsyari, Baidawi, Jalalan. Itu kita kan selalu kita dengar, kita tadah di kitab. Quran tafsirnya banyak. Kalau kita merujuk kepada kitab tafsir, pentafsiran itu dibuat mengikut space and time penggaraan itu. Sedangkan Quran penting
untuk kita heret maksudnya, untuk kita tarik maksudnya in our space and time. Ini kelebihan Quran. Dia timeless. Quran ni timeless. Dia tidak ada had masa. Semenjak turunnya sampai sekarang, dia timeless. Sebab itu dia perlu kepada mufassir, pentafsir yang boleh membawa maksud dia dalam space and time kita. Artinya nak faham Quran tidak memadai dengan teks yang ada dalam Quran saja. Dia juga perlu kepada hadis untuk menjelaskan dia, dan dia juga memerlukan kepada sains yang ada sekarang ini. Apabila saya kata sains, dia bukan saja sains yang terbatas kepada natural science saja. Tidak. Sains ni juga membawa maksud kepada sains humanity, sains sosial, sains yang komprehensif, yang mencakup. Dan sudah tentu bila kita kata sains, dia go by through trial and error. Manusia. Yang mencipta ilmu sains ni manusia. Yang mengembang ilmu sains pun manusia. Bila manusia, dia banyak mengalami betul dan tidak betul. Jadi dalam konteks itu kadang-kadang dalam hal-hal tertentu ada aspek-aspek sains ini boleh ditentukan oleh Quran. Kalaulah discovery sains itu tali dengan apa yang terdapat dalam Quran, confirm bahawa discovery itu betul. Kalau tidak tali, tak betul. Quran ni 100% correct. Ini kata-kata Allah. 100% correct. Itu iman kita menyatakan begitu. No way. Jadi sebab itu Quran sepatutnya kita jadikan Al-Furqan. Di barat sekarang sudah ada perkembangan terbaru di mana sudah wujud disiplin spiritual science. Spiritual science ni sudah wujud kerana as time goes on, sains ni mengalami perkembangan yang luar biasa, yang mana akhirnya dia bertemu dengan aspek-aspek metafizik atau ilahiyah di sebalik itu yang membawa kepada wujud apa yang kita kata the mechanical physics ke whatever lah. Saya bukan bidang sains ni, tapi yang saya tahu bahawa banyak discovery sekarang, umpamanya melalui quantum physics, melalui DNA biologi sudah mendekati dengan persoalan-persoalan metafizik. Jadi ini menarik, interesting. Sebab itulah maka di barat sudah ada development ke arah mewujudkan disiplin the spiritual science. Ini penting, disiplin ini as time goes on, manusia ni melalui evolusi. Perkembangannya melalui proses evolusi, dan pegangan ini ada pada Haji Ni'lah. Pasal apa dia ada pada dia? Kerana apabila pergi ke Mekah, Umar anak belah kata, mu tak boleh ngaji dengan aku lagi, you are too young. And yang kedua, you don't have the basic understanding on philosophy, on logic, on social science, on bukan social science, on politik, ekonomi. So you have to go to Darul Ulum di Bandung. Di Mekah tak ada begitu. Sebenarnya Ubaidillah kecewa semasa dia berada di Masjidil Haram. Dia berada di Masjidil Haram ni kerana dia mengalami political exile. Dia diburu oleh British kerana dia nak menghalau British daripada India. Bagi Ubaidillah, selagi tak perlu kita berjanggut, tak perlu kita berjubah, selagi negara kita berada di bawah imperialism, selagi negara kita berada di bawah kolonialism, sudah menjadi afdal dalam agama. Dia kata kita mesti halau kolonialism, kita mesti halau imperialism. Ini tugas kita yang utama. Ini dia kata, ini musuh kita yang besar bagi Ubaidillah. Musuh kita utama halau. Kerana memang di mana ada kolonialism, ada imperialism, di situ ada kejahatan, kezaliman. Apa yang berlaku kepada Melayu? Kerana ada imperialism, kita berpecah dengan petani. Apa yang berlaku kepada Melayu? Kita berpecah dengan Sumatera kerana Anglo-Dutch Treaty.
Ini peranan dia memecahkan kita demi kepentingan mereka. Ini makna bahayanya imperialism dan apa yang Iman Khomeini, Iman Khamenei dan sekarang buat itu kita patut tabik walaupun dia Syiah. Apa kita bangga kita Sunni kalau kita boleh bersekongkol dengan Amerika? What is that? Bangga ke kita? Tak malu ke? Ini perjuangan Haji Nik Saleh. Bagi Haji Nik Saleh, umat Islam mesti bangkit menentang penjajahan. Habis-habisan. Ini pada dia. Pokoknya sebab itu dia appreciate people like Dr. Burhanuddin. Dia appreciate people like Ahmad Bustamam. Dia appreciate pejuang-pejuang kebangsaan dulu. Dia appreciate. Dia memandang tinggi. Ini penting pada dia. Dan semangat kebangsaan pada dia tidak bercanggah dengan Islam. Ini berbeza dengan Tok Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz juga belajar dengan Haji Nik Saleh. Murid Haji Nik Saleh tu sekejap. Dalam pertemuan Tuan Tabah di antara kami dengan dia beritahu, Ambo ni dia panggil saya Puan Nik Aziz. Saya malu, dia tua jauh dari saya. Ambo ni Puan Nik Aziz, Puan Nik Mahmud dia panggil Puan Nik Mahmud juga. Puan Nik Aziz, Ambo ni anak murid Haji Nik Saleh. Tapi apabila saya ni tua, dewasa, saya teropong ilmu Haji Nik Saleh, saya teropong ilmu Haji Nik Aziz, berbeza. Dia anak murid Haji Nik Saleh. Tapi banyak pula berbeza. Antaranya soal asabiah tadi. Bagi Haji Nik Aziz, nasionalisme tu salah kan? Dalam ucapan dia terbuka. Tak, nasionalisme tu tidak Islamik. Tapi bagi Haji Nik Saleh, nasionalisme itu terbagi kepada dua. Kalau nasionalisme untuk menghalau British demi kemerdekaan tanah air, itu wajib. Tapi kalau nasionalisme yang berasaskan kepada negara bangsa di Eropah, itu bercanggah. Negara bangsa di Eropah kan, nasionalisme istilah itu bermula di sana. Kan kerana kita ambil tapi dari segi jiwanya berbeza. Sebab nasionalisme di sana berkait dengan negara bangsa, berkait dengan kefanatikan kaum seperti Mussolini seperti Hitler menganggap bangsa dia bangsa yang agung, bangsa lain tidak agung. Dengan membina pahaman etnosentrism, mengagung-agungkan budaya sendiri dengan mengenepikan budaya yang lain. Itu asabiah. Tetapi kebangkitan nasionalisme untuk menghalau imperialism, new colonialism, itu menjadi kewajipan. Menjadi tidak makna itu inline, tidak termasuk dalam istilah asabiah. Ini beza kita tengok pendirian salah satu aspek saja antara Haji Nik Saleh dengan Tok Guru Haji Nik Aziz. Saya menghormati Haji Nik Aziz juga, saya menghormati dia. Dia guru saya. In a way lah. Saya pernah menghadiri majlis Tok Guru Nik Aziz dalam majlis di Masjid Besar Muhammadi dan juga di Tafakufiddin. Ada tempat ada kehebatan dia. Saya tak nafi. Tapi apabila kita memandang secara detail antara Nik Aziz dengan Haji Nik Saleh, ada perbezaan. Pada saya tengok Haji Nik Saleh ni selepas dia belajar dengan Ubaidillah, sebelum daripada itu dia belajar dengan kekanda dia sekejap Haji Nik Saleh, dan sebelum daripada itu dia belajar dengan ayahanda dia Haji Wan Musa. Saya tengok Haji Nik Mak Saleh ni too advance untuk zamannya. Terlalu advance untuk zamannya. Sebab kenapa dia advance? Sekali-kali kita tengok pada pemikirannya, salah satu pemikirannya, dia kata begini Aziz. Dia dengan saya ni, saya rapat lah, very close. Dia bukan ayah saya tapi uncle saya. Dia very close. Bila dia datang Kuala Lumpur, dia mesti cari saya. Untuk bertemu dengan saya sebab dia mengharap saya ni mendalami ilmu Syahulullah Adelawi. Dia kata Aziz, dia kata pattern dunia ni, dia kata kita tengok
the speed tak lari daripada sejarah. Mu belajar sejarah dengan aku Kim dia kata. Mu mesti lebih tahu pada aku dalam bidang ni. Dia kata. Sebab aku tidak mengaji sejarah. Tetapi dia kata cuba mu tengok. Sejarah ni pattern sama. History repeat itself. Bagaimana cara penindasan berlaku? Patternnya dia kata. Apabila adanya semangat Fir'aun, semangat, dia cakap sudut agama lah, semangat Haman dan semangat Karun. Mereka bertiga ni bergabung. Get together, marriage of convenience. Untuk memerangi musuh-musuh dia. Musuh-musuh dia Nabi ya. Nah, ataupun dalam konteks kita, pejuang-pejuang lah. Dalam konteks kita sekarang. Ini musuh-musuh dia. They get together. Satu, kuasa politik. Yang satu lagi, kuasa kononnya ulama. Yang satu lagi, korporat. Orang kaya. They get together, marriage of convenience, demi kepentingan masing-masing, untuk oppress masyarakat umum. Dan pattern ini Aziz berlaku in history di mana-mana saja. Dan kalau kita tengok di Amerika pun, dia melibat orang kaya aja. Profesor Jomo lebih tahu pada saya lah. Pada United Nations dulu. Nah, dia terlibat macam Trump. Dia terlibat dengan golongan korporat, support dia, perjuangan dia. They get together. Dah. Dan juga dia kena associate dengan Kristian, golongan agama. Sebab ketiga-tiga ini bila bergabung akan mendapat tempat dalam masyarakat kita. Dan demikian juga pattern kita dia kata dalam masyarakat Melayu. They get together. Kadang-kadang politician bercakap, ulama menyokong. Dia ulama ni dua jenis ulama kan. Ada ulama warisatul anbiya, mewarisi tradisi Nabi. Ada ulama ulama dunia. Ustaz Waji tahu dah tu. Kata pasal lagi bukan dia lah. Nah, dia ngaji banyak ni. Nah. Jadi maknanya we have to be careful juga dengan ulama-ulama ni. We have to be careful. Ada ulama-ulama yang mewarisi tradisi Nabi. Tradisi mujadid. The big reformer. Tokoh-tokoh besar. Kalau you study sejarah Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Imam Ibn Taymiyah, bagaimana mereka semua ni mengalami tribulasi. Ini ulama mewarisi tradisi kenabian. Mengalami tribulasi. Mengalami penderitaan. Kesusahan. Kerana ulama yang nak tegak kebenaran, begitulah selalunya. Dia terpaksa menghadapi gabungan tadi. Gabungan antara ulama juga, antara hartawan-hartawan, korporat dan juga tokoh politik yang berkuasa. These three get together, maka berlakulah penindasan. Jadi pattern oligarki lah. Mesti kita lawan. Habis-habisan kata Haji Niklan. Kalau tidak habis, tak selesai masalah masyarakat dan dunia. Demi keadilan, tiga yang bergabung inilah, yang ini pandangan dia. Dia beritahu pada saya. Dan pandangan ini nampaknya dikongsi juga oleh tokoh-tokoh seperti Kasim Ahmad. Biarlah Kasim Ahmad ni orang kata anti hadis. Orang kata peringkat awal yes, dia anti hadis. Tapi later on, as time goes on, saya cuba mendekati dia. Tidak. Sebab itu dia buat buku The Evaluation of Hadith. Mana hadis perlu di-evaluate semula. Ini saat-saat dia nak meninggal dunia ni. We have to evaluate semula hadis. Sebab itu kadang-kadang kita sedih apabila dia ditohmah yang bukan-bukan. Saya bukan kata penyokong dia, ada tempat dia salah, ada tempat dia betul. Jadi we have to be careful. Dalam proses perjalanan sejarah ni, banyak kita tertipu dan ditipu. Saya tidak kata Kasim Ahmad ni perfect. Banyak kelemahan-kelemahan dia. Tapi ada banyak kebaikan dia. Demikian juga ulama-ulama.
ulama-ulama tetap manusia, whatever pun. Sebab fanatism kepada ulama-ulama ini adalah unsur syirik sebenarnya. Kita manusia, kita khalifah Allah. Allah menjadikan kita manusia yang boleh berfikir. Jadi saya ni banyak berceloteh di luar daripada Haji Niklah. Jadi Haji Niklah ni, itu dia pemikiran besar dia. Dia kata Islam datang ke alam Melayu ni bukan untuk menjadikan alam Melayu ni berbudaya Arab. Tidak, dia kata. Tidak, jangan faham begitu. Islam datang ke alam Melayu, Islam iktiraf, menghormati budaya setempat. Sebab budaya ni lahir daripada proses interaksi masyarakat. Budaya ni terbina melalui proses sejarah. Bukan begitu, dia melalui proses sejarah kerana hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain, interaksi lah melalui perniagaan ke macam-macam. So many things lah. Bila ada interaksi tu akan lahir pola budaya. Juga kerana persekitaran, cuaca membentuk budaya. Jadi kalau kita di alam Melayu ni dengan cuaca yang begini, sudah tentu berbeza dengan cuaca di Arab. Arab mungkin cuacanya dia perlu kepada jubah. Kita ni tak semesti kena berjubah. Tapi kalau dah nak doa jubah, pakailah, tak ada. Dah, kita tak marah. Tapi kalau budaya kita yang asalnya, bukan begitu. Sebab cuacanya berbeza, suasananya berbeza. Dah, demikian juga pemakanan. Kita makan buah-buah juga. Arab pun ada buah-buah dia, tak semesti kita kena makan buah dia. Sunnah. Maksud sunnah tu bukan dalam konteks rupa. Sunnah tu dalam konteks the essence of buah tu. You faham maksud saya tu? Ini definisi yang dibuat oleh Haji Niklah. Sunnah kata hadis. Kalau you tengok hadis banyak berbentuk dia punya tu apa ni external hadis tu Arab. Nabi kan mesti berjubah, juga mesti berjanggut. Itu budaya dia. Lelaki Arab suka berjanggut. Abu Jahal pun berjanggut. Yang kita dulu ambil janggut itu sebagai sunnah Rasul tu perlu diklarifikasi balik. Maksudnya, jangan silap faham ni, saya kata ni, itu pendirian Haji Niklah. Maknanya budaya external culture ni tidak semestinya menjadi sunnah dalam budaya kita. Jadi maintain lah. Soal budaya you maintain as you are as a Malay. Dia tidak nak menghapuskan sesuatu budaya Islam datang. Cuma Islam datang tujuannya nak repair apa yang ada dalam budaya tu. Certain aspek dalam budaya tu yang menyekap kemajuan. Yang menyekap masyarakat. Sesuatu budaya tu menjadi progresif. Itu kena disekat. Ini pendirian Haji Niklah. Okey. Jadi maknanya Islam datang bukan nak mengubah sesuatu budaya. Islam suruh kita maintain supaya masyarakat tu sesuai dengan budaya cara hidupnya. Cuma we have to repair. Kalaulah psychological feudalism dalam masyarakat Melayu tu as explained by Syed Hussein Alatas dalam buku dia Modernization and Social Change menjadi penghalang kepada kemajuan masyarakat, maka Islam kata you have to change. Apa dia psychological feudalism? Pertama, kesetiaan yang melulu, yang tidak ada batas. Itu ada elemen of syirik. Yang kedua, ialah kesetiaan melulu ni macam molek pada baji, moleklah kamu. Abaji nak pakuh parti mana? Dah. Jadi kita ikut abaji lah. Itu tidak in line with the spirit of Khalifah Allah. Kita ni Khalifah Allah. Dijadikan Allah sebagai Khalifah Allah. Satu. Kita kena berfikir dia. Yang kedua, psychological feudalism. As explained by Syed Hussein Alatas. Harta negara tidak dipisahkan
dengan harta pemerintah. Ini dua. Maknanya yang ketiga, kepercayaan kepada tahyul yang mendominasikan kita. Kalau ada sakit, ni kena buat ni. Ni kena buat ni. Mamak tu nak kamu tu jadi gitu tu semua tak sih. Ini kena buat. Ini fahaman tahyul. Ini ciri-ciri psychological feudalism. Dan banyak lagi lah. Jadi maknanya ciri-ciri ini bila Islam datang, you have to change. 5 minit. You baca tak apa. So, kalau ada Haji Niklah ni. Jadi saya nak cerita Haji Niklah ni banyak menganjurkan fikiran-fikiran, pandangan-pandangan yang cuba yang berkait dengan pembangunan sosial budaya masyarakat. Dia seorang ulama. Baik-baik kita bincang sebentar. Kemudian depan ya. Terima kasih Nik Aziz, oleh kerana ada persediaan makanan di luar dan persediaan ini hingga 11.30 dijemput tuan-tuan dan puan sekalian keluar, dan kita akan datang balik pada pukul 12, tersambung sampai 12.30 dan kita beri sampai pukul 1 kita beri pukul sini. Jadi ada sedikit persediaan di luar. Kalau tidak dia orang akan ambil balik makanan tu. Ini pihak hotel mengata begitu. Dan kita akan dengar insya-Allah kupasan selanjutnya, dan daripada Dr. Jomo, mungkin Profesor Jomo sedikit nak kupas, dan kita akan gulung setelah kita mendapat persoalan-persoalan dan jawapannya kembali. Jadi seterusnya saya rasa kemuncaknya sumbangan beliau yang paling secara perinciannya, apa yang Nik Saleh yang membezakan dia dengan yang lain, walaupun sudah pun disentuh, tetapi banyak lagi yang perlu kita mantapkan. Apa yang membeza beliau dengan yang lain, dengan ulama-ulama lain, dan apa manfaatnya kepada relevannya pada suasana semasa. Itu penting. Bagaimana Al-Quran yang dikatakan relevannya sepanjang hayat, sepanjang masa, tetapi bagaimana kita nak guna? Kalau Profesor Jomo lah, seorang pakar ekonomik, bagaimana nak menyelesaikan persoalan ekonomik semasa ini? Jadi bagaimana kita cakap masalah ekonomi dan ketidakadilan berlaku, kita cakap tentang instability, sustainability. Bagaimana Al-Quran dengan konsep al-ad wal ihsan, keadilan, bagaimana diterjemahkan dalam pergubalan dasar dan pelaksanaan operationalization. Ini bukan mudah. Sekarang kita gubal dasar, tapi nak mengoperationalkan, terjemahkan dasar kepada reality. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bagaimana Al-Quran memberi guidance kepada kita, hudan linnas. Jadi saya ingat selepas ini kita beri Profesor Jomo sedikit, dan akhir sekali saya akan menggulung perbincangan kita sekarang dan soalan-soalan dan pandangan-pandangan daripada saya. Sekarang kita penganjur menjemput tuan-tuan puan sekalian di bilik di luar tu, ada sedikit jamuan ringan, dan kita akan masuk balik pada 11.30. InsyaAllah, sila.